Kredit bukan main yang cerita pelakon, pengeluar, director, penulis skrip hujung-hujung. Kan? Biasa macam tu kan? Tak ada langsung. Tak nampak pun. Kadang-kadang kita dah belah lah. Betul. Siapa tak ada pun bila belah tu kan. Apa yang biasa bermain dalam Yang depan sekali pun rasanya tak ada. Jarang lah tunjuk punya skrip. tak ada. Tak pernah nampak aku rasa lah. Sama lah filem Marvel pun, Avenger mana ada punya skrip siapa. Dia semua kat belakang-belakang. Betul. Macam penulis dia tak. Padahal dia yang orang cakap dia penggerak cerita. Penggerak je. Cerita. Aku rasa sama. Malaysia dengan luar negara sama aje. Tapi dia orang tak marah lagi. Tapi dia nak. Dia nak penulis skrip tu. Tapi tak faham aku. Agak Ni agak sebenarnya melainkan kau artis popular, kau tulis skrip. Penulis skrip by artis popular. Ada tak kat Malaysia macam tu? Aslinya tak ada lagi yang artis yang buat skrip. Aslinya ada tapi aku tak sure. Tak tahulah. Tak tahu. Faham. Okey. Banyak kita cerita ni.